Jadi Ketua, dalam perjanjian ni ada banyak butiran durjana, syaitani dan iblis. Kenapa saya kata begitu, Tan Sri Ketua? Dalam ini ada 40 klausa yang mengikat Malaysia. Malaysia Shawl, Malaysia Shawl, Malaysia Shawl. Dan hanya ada satu klausa yang mengikat Amerika terhadap kita. Jadi ini bukan mereka arah kita patuh. Ini bukan perjanjian perdagangan. Ini penjajahan. Sama macam British paksa pada kita dulu. Zaman Tok Kaduk dulu. Dan Tan Sri Ketua, saya tengok, kalau kita tengok matematik lah di sebalik dagangan ini. Kita anggap 20% ekspor bernilai 23.8 bilion ringgit yang kena tarif. Kadar dia beza 5% sahaja. Bersamaan dengan 1.19 bilion ringgit setahun. Tetapi konsensi yang kita bagi pada Amerika berjumlah 1 trilion bersamaan dengan 840 kali ganda nilai tarif yang diselamatkan. Jadinya, satu lagi yang saya rasa ramai rakyat tak tahu. Amerika dakwa kita ada trade surplus, lebihan dagang. Itu dari segi barangan. Dari segi perkhidmatan, Amerika lebih pada kita lagi dari segi dagangan. Jadi sebenarnya, trade deficit kita dengan Amerika ni kecil. Berjumlah 16.5 bilion sahaja. Tan Sri, betul? Baik, sila. Jadi, Tan Sri, kalau kita ikutkan inilah dia punya unjuran, saya tak rasa penjajahan ini menguntungkan Malaysia. Baik. Jadi saya ingin merayu pada Yang Amat Tambun demi negara. Tadi Yang Amat Tambun kata, kita bawa balik perjanjian ini ke Parlimen dan kita bahas sampai lumat, dan kalau tak baik kita batalkan. Ini pengkhianatan. Macam di korum.